Mari datang kedai Noli Adi Family Food Pantry Lot 02 Sultan Tiger Hub, Jalan Cengal, Bandar Putra. Okay guys, hari ini kita nak jalan-jalan cari makan. Okay, bersama wife. Dan kita akan ke sekolah dia untuk fetch dia dulu. Okay, so kakak hari ni dia tak boleh sebab dia sekolah sampai petang. So my wife dengan dia. So kita go je. Okay guys, kita sekarang dalam perjalanan untuk fetch my daughter Mardia daripada sekolah. Kakak dia sekolah. Okay, so kita akan ulas atau review tempat yang seterusnya. So go je. Okay guys, kita dah fetch dia. So dia ayah punya spelling macam mana ya? Okay, ayah nak tengok semua betul ke? Ya. Okay, tengok. Okay guys, hari ni dia ada spelling. So dia kata dia dapat semua betul. So kita nak check sama ada betul ke tidak. Dia dapat semua betul. Ya. Mana bukunya? Ni. Okay, kita tengok. Sini. Wah, semua betul guys. Excellent. Kenapa excellentnya terbalik? Nampak tu. Semua betul guys. Tahniah dia. Peluk ayah, peluk ayah. Tahniah. Hebatlah dia. Okey, oleh kerana dia lulus, kita pergi makan, ayah belanja makan. Okey? Jom. Okey guys, kita sekarang dah sampai di tempat lokasi. Ini dipanggil Southern. Okey. Tempat makan ni sedap guys sedap. So jom kita check it out. Apa yang ada kat sini. Sebenarnya saya dah tahulah apa yang ada kat sini So untuk guys yang nak makan kat sini, boleh datang kat sini. Best. So kita tengok nanti menu-menunya. Okay guys, ini dia kedai Noli Adi Family Food Factory. Okay, masakan panas ala Thai. Okay, dia ada macam-macam menu guys kat sini Okay, anda boleh lihat kat sini macam-macam dia ada macam dia ada. Right, dia ada macam-macam kat sini guys. Okay, ni dalam kedai dia Right, memang sedap guys kat sini. Okay, saya tak nafikan memang sedap kat sini. Right, so bolehlah datang guys, ajak family ramai-ramai. Okay, dia punya dah sampai Dia makan apa dia? Makan bihun sup boleh. Tu salah order. Dia boleh ke makan mie tu? Dia boleh ke? Boleh. Boleh ya? Okay. Air dulu. Okay. Ya, sedap tak ya? Ya, sedap tak dia? Belum basi. Sedap tak dia? Sedap. Kalau per 10 dia nak kasi berapa? 9. Okey, mantap dia. Okay guys, makanan saya dah sampai baru nak review. Okay, ni daging goreng kunyit. Saya try bismillah. Panas. Mantap guys. So kena datang sini guys. Saya tunjuk lagi dah berkepal ni guys. Ada dengan padu guys. Okay.